ada CCTV tau. So kau boleh tinggalkan beg kat sini. Balcony agak luas. Wah, kanak-kanak yang dah besar, kanak-kanak yang dah bekerja. Sebelah tu campsite. Mana-mana kau pergi RPP memang standard ada tu. Mercu tanda. Ikan ni. Ini air. Okey geng, kita dah sampai ke Jati Lumut. Elok kita sampai. Bot pun dah sampai. Selalu kena tunggu. Ni dah sampai, kita terus jalan sana. Jom. Bukan bot, ferry. Ferry. Hai. On the way. Mana? Aku. Ferry dah bergerak. Jadi jumpa dekat. So kita orang dah ambil motor. Ni motor kita orang. Kalau kau turun dekat area JT tu dah terus memang banyak lah orang buat sewa motor tu. Harganya sehari RM40. Kalau yang skuter ni lah. Lepas tu kalau 2 hari RM80. Tapi kita orang minta diskaun dapatlah RM70. Yeah. Yang best ni sebab kita orang bawa luggage tau. Brother yang sewa motor tu siap boleh bagi free hantar lagi. Tapi tak apalah, saya tolong hantar. Dia kata. Yang best ni kita orang dah sampai awal. Check in pukul 2. Tapi sekarang baru pukul 12. Pukul 1 lah. Pukul 1. Kalau kau dah sampai awal, kau boleh letak beg kat sini. Boleh minta tumpang beg. Masuk je dalam ni. Tu ni kaunter check in dia kan. Dalam tu ada CCTV tau. So kau boleh tinggalkan beg kat sini. Ni ramai orang tinggalkan beg. So selamat lah. Kau tak payahlah tunggu kat sini sampai pukul 2. Kau boleh letak beg kat situ. Kita dah lapar. Ni makan dulu. Amanina. Amanina lapar ke? Dia dah lapar lah bongkok. Iya. Tadi saya makan lempeng je. Amanina makan lempeng tadi. Ya, makan lempeng je tadi. Muka budak lapar je ni. Muka budak lapar macam ni. Itulah. Nak kau. Hai kawan-kawan. Saya nak makan dengan mama bapa saya. Dia tak pandai dah macam tu. Makan tak boleh. Nak makan ayam. Kalau dekat sini dia nasi campur. Tapi aku rasa sebabkan kita orang sampai sini pukul 1, tak adalah lewat. Tapi sebabkan hari ni hari Ahad, orang ramai keluar. So ramai yang dah makan dulu tadi. So lauk kedai ni dia ada lah, tapi dah tak banyak lah. Sipi-sipi lah. Mungkin pukul 11 tadi ada ramai orang lah. Betul. Lagi kita akan pergi check in dulu kan? Kita akan check in dulu. Lepas tu kita akan check in dulu. Lepas tu kita pergi ni. Apa nama makan? Ikat telur nipah. Tak. Kat telur dalam. Kita akan pergi telur dalam makan cari apa? Cucu ikan. Kau pernah makan cucu ikan? Nice. Orang pun first time. Nak mana nak dah ni? So yang kita sambung balik. Bye-bye. Bye-bye. Mainan bye-bye. Mainan bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Sebelah senyum dia buat hari lagi steady. Amanina melompat bunyi ketawa jadi big family kecil gila hebat. Ya kita komplit. Tutup pintu rumah. Bilik kita adalah telur nipah 2.1. So jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Ada Amanina ada kat dalam. Macam mana awak boleh ada kat dalam ni? Mana awak ada kat dalam? Jom kita review. Masuk kita akan nampak ada sofa. Ada ruang tamu lah, ada sofa, ada TV, ada meja. So dia punya standard ruang tamu. Kat sini ada peti ais. Peti ais satu pintu. Okay, nice. Kalau korang nak buat BBQ ke apa ke, bolehlah beli barang-barang basah kat sini. Kat sini ada TV. Dia ada juga jam. Jam dia tepat ya. Tadi kita check in pukul 2, sekarang dah 10 minit. So sebelum kita pergi masuk kat bilik, kita tunjuk kat sini ada balcony.
balkoni yang agak luas. Wah, sini kalau bawa anak-anak ramai boleh main-main kat sini. Belakang tu ada ampayan, so kita boleh nampak view rumah jiran-jiran kat depan ni. Okay, so jom next kita tengok. Sini kita ada jug kita, terlupa nak bagi tahu. Bolehlah kalau korang ada bawa teh ke, kopi ke, bolehlah buat. Kita tak bawa pula tadi kan. Sini adalah toilet. Oops. Toilet dia. Oh, sini tempat mandi, shower room. Sini adalah toilet. Kiranya kalau macam nak mandi sini pun boleh rasanya ni. Mandi kat sini ada toilet. So dia asingkanlah shower room dengan toilet. Lepas sini ada cermin. Hello Nina. Hi. Okay, next kita akan masuk dalam bilik ni. Ni adalah bilik yang kedua. Ada dua katil single. Nice. Ada dressing table. Lepas tu dia ada bagi almari. Oh, iron board pun ada, tapi iron saya tak nampak. Ni ada aircon dan ada kipas. Sejuk lah. Dan ada juga tingkap. So tak adalah gelap bilik ni. Sekarang kita pergi ke bilik utama. Bilik utama ni dia katil dia katil queen. Katil queen. Katil dia katil queen. Ada dua meja sisi. Lepas ada dressing table juga. Ada almari juga kat sini. Oh, sini ada bantal ekstra satu. Letak towel. Sofa juga kat sini satu. Rasa sofa dari depan tadi kot. Dia bawa satu. Bilik ni pun ada aircon. Dan ada kipas dan ada arah kiblat. So kita letak arah kiblat kita kat sebelah mana. Belakang ni adalah view hutan. View hutan. Okay lah. So dia kira rumah ni yang paling hujung lah. Kiranya dia rumah dekat hujung ni, dia tak adalah nampak orang lain kat belakang-belakang. Di belakang dia terus hutan. Bagi aku nice lah bilik ni, rumah ni. Dengan harga RM100 untuk satu malam. Okay, kepada korang yang pejabat awam dan berminat nak duduk dekat RPP Pangkor, korang boleh pergi ke laman web dekat sini lah. Dekat link kat description. Okay, Amalina. Okay. Okay, macam tu. Macam ni lah. High five. High five kat kawan-kawan. High five. Okay guys, so tuan dah lepak bilik, solat. Lepas tu sekarang kita nak pergi cari cucuk ikan. Sebab sebelum ni kita pernah datang, tapi kedai tutup. So harap buka lah hari ni. Okay, let's go. So sekarang kita dekat area dalam. Sebelum ni kita pernah datang nak cari kedai ni, tapi tutup. Kan? Dia tutup. Tak, bukan tutup, dia ada jual petang. Dia jual petang. Ni dah ada. Nama dia cucuk ikan. Cucuk ikan. Kat sini ada ikan. Ikan ni. Oh, ikan. Selalu orang jual cucuk udang. Kan? Selalu orang jual cucuk udang. Yang ni cucuk ikan. Makan cok ikan. Nampak crispy bunyi dia. Lembah. Dia memang crispy. Luar dia crispy, dalam dia lembut. Sedap ni. Sedap. Dia punya pah sedap. Oh, ada sedap. Apa sedap? Kuah dia macam creamy tau. Pekat. Pekat dan creamy dan pedas. Bismillah. Dapat dari dia. Dan best ni kat kawasan ni banyak burung unggang. Parking tadi dah 3 ekor. Aku tengah rekod ni tadi pun ada burung unggang. Belakang pun ada.
kedai ni selain pada cucuk udang dengan cucuk ikan ni, dia ada jual laksa mi pangkuk, laksa kuah lemak dengan laksa Penang. So kau nak makan petang-petang, nasi goreng pun ada. Nasi goreng, mi goreng, kacang goreng. Tapi ramai orang datang ni sebab cok ikan. Jadi kita habis balik Abang Ni pergi mana? Bye. Abang Nina pun tengah tidur. Bye. Okay geng, so sekarang kita dekat area Teluk Nipah. Teluk Nipah. Kalau kau pasal lah dekat area TikTok ke Google ke, dia akan bagi tahu satu hidden spot untuk orang OOTD. Dia boleh lah, dia kata saya cakap boleh lah, dia jadi, dia bagi aku dia macam tersorok dan dia estetik lah kot Kira tu kira estetik lah macam apa dekat TRX. TRX. Macam dekat TRX tangga. Yang ni pun tangga juga, tapi tangga ke laut. Yang TRX tangga ke menara. So jom ke bawah lah. Jap, kalau kau nak datang sini, kalau kau perasan kan, sini ada surau. Sini ada surau Haruniyah. Ni ada passage duty free. Lepas tu sini ada ni. Aku tak pasti kalau malam dia buka ke tak. Tapi sekarang banyak kedai tengah tutup dekat tengah-tengah. Itu Air tengah tinggi. Air tengah tinggi. Alamak. Mission aboard. Ya. Boleh lah. Boleh ni. Woi. Ini air. Sekarang kita berada dekat Teluk Nipah. So kat tepi jalan tu kita nampak ada orang jual coconut shake. Jadi singgah beli. Pada harga lawa. Kedai macam lawa. Kedai macam lawa. Macam sesuai lah kat tepi pantai. Sementara tunggu kita orang nak pergi ni tengok burung hornbill. Tapi dia kata nak setengah. Tak tahu lah ada ke tak. Kalau ada okey lah. Kalau tak ada tak apalah. Balik lah. Sekarang kau apa? 6 suku. Segar refreshing. Pandai-pandai minum air sejuk. Sedap lah. Mana nak ke? Pandai ke? Minum ke? Budak ni apa yang bagi dia minum je sekarang ni. Bagi makan apa dia makan, bagi minum apa dia minum. Sesi mencuba. Dah. Atas ni ada mainan. Mainan mana bird? Bird kan? Bird. Jumpingnya boleh ambil slow motion, slow motion. Slow motion you can see the birds fly so because the bird are very fast. Yes. Ambil satu badan. Slow motion. Okay. Okay, sesuatu lagi. Kita senyum lagi. This one is called. Not many actually. Cekinar pipe boga pintu buka angin masuk. Pasir putih depan mata bro hilang semua susuk. Horbil terbang rendah sayap hitam steady. Paru besar landing dekat wera. Tak boleh. Nak makan. Oh, dah ya.
berdiri air bawah berkilau. Shot drone naik perlahan view memang melekat. Dutch Ford tunggu diam histori dalam batu. Ambil angle bawah semi mari jatuh satu-satu. Normal concert before lah. Okay, geng. So sekarang dah pukul 9 malam. Kita orang nak keluar cari makan, tapi kalau boleh tak nak yang berat-berat lah. Light-light je. Light-light lah. Burger ke, tocing ke, fries ke. So dah lewat sangat ni 9 malam ni. Betul. Dah lagi kan tak boleh nak tidur. Badan pun dah penat kan. So jom lah kita tengok. Ada pusing-pusing. Kalau boleh tak nak sampai apa Teluk Nipah apa semua dari sini. Kat Pasir Bogak je. Dari Pasir Bogak. Jom. Selamat kedai ni, selain pada dia jual goreng-goreng, dia jual burger, jual western. So kita orang nak makan burger lah. Amanina pun dah berkaca mata, aku dah start ngantuk. So yang lepas makan kita orang terus balik lah kot. Ke ada jalan-jalan? Tak ada, terus balik. Sebab kalau tak makan masuk angin. So makan dulu, lepas tu bawa balik, lepak-lepak, lepas tu tidur kot. So mungkin aktiviti malam ni dah habis. Jadi esok lah kot. Esok lah. Bukan esok lah. Esok kita akan ada full day untuk macam-macam aktiviti lah. InsyaAllah kalau tak hujan. Okay, bye-bye. Okay geng, hari kedua pagi ni. Sekarang baru pukul berapa Sekarang baru pukul 7.54. So kita nak bawa korang tengok ada apa dekat RPP ni. Jom main jom. So kita pergi RPP, pusing-pusing. Lepas tu baru kita pergi pantai. Mandi pagi-pagi lah, baru tak panas. Jadi matahari dah terpacak. Matahari dah terpacak. So let's go. Let's go. So ni kita punya blok Nipah 2. So dia ni 2 tingkat je ni. 2 tingkat. Ada 6 unit lah sana. Sana blok Nipah 1, ni blok Nipah 2. Yang ni banglo. Oh yang ni pun ada tak? Ni blok apa ni? Blok Nipah 3. Oh ni blok Nipah 3. Oh banyak juga rumah yang macam ni. So ada 6, 12, 18 unit. So yang sini ada banglo. Sini kalau kau datang ramai okey lah. Ni kalau kau jalan depan sikit dia ada playground sini. Ni dia punya playground. Playground dia besar. Tapi kan aku perasan dia macam sesuai untuk kanak-kanak yang 4-5 tahun ke atas, 3-4 tahun ke atas. Kanak-kanak ni apa? Kanak-kanak yang dah besar. Kanak-kanak yang dah bekerja. So kalau macam Amanina kan, dia baru sebulan pula. Dia baru setahun dia macam tak sesuai lah. Kalau kau perasan dekat taman mainan yang buayan yang baby boleh duduk, dia punya tempat duduk tu lain tau. Kalau sini semua yang jenis untuk yang dah besar, boleh nak main, tapi kena dipantau oleh orang dewasa, mak ayah. Kat sana ada ni 3 apa joget-joget, bukan joget-joget yang spring kan, joget-joget 2. Terus sini ada playground, main playground dia ada 2 slide bulat. Dia ada macam buat pirate sikit atas ni untuk budak-budak APAP main kat atas. Bawah ni ada slide lagi 2. Tu dah ada. Oh, lepas tu buayan ada 2 juga. Lepas tu belakang dia ada Dewan. Dewan ni tempat makan lah. Kalau macam orang khusus ke, aku rasa diorang akan makan kat sini kot. BBQ Cupid pun ada. So lepas tu kalau kau bawa anak, kau nak lepak-lepak sini pun boleh. Dia ada gazebo. Ni tempat exercise orang tua, orang dewasa. Nampak tu ada 2 apa bangunan panjang ni kan. Ni untuk dom. Tu bawah ni aku nampak macam dia ada tandas tu. Dia tulis tandas. Sebelah tu campsite. Dia boleh sewa juga campsite dekat sini. Satu malam tak laku RM50. So tu je lah kot. Aku tak tahu apa nak tunjuk lagi. Tapi inilah dia. Kawasan ni besar, luas, cantik, bersih. Memang selesa sebab dia antara yang baru juga dekat Malaysia ni. Okay, aku nak pergi mandi pantai. Bye. Ready, set. Ready, set. Dia ada rasa rakyat juga tu. Ni beraji. Ingatkan dia beraji. Tangan tu lepas ke sayang?
Ya. Dah jom. Okay je. Bye-bye lah. So ni kawasan main entrance. Kalau korang check in semua apa kat sini. Ni sebab main entrance dia. Macam situ ada mana-mana kau pergi RPP memang standard ada tu. Mercu tanda. I heart RPP. I heart RPP. I heart RPP. So daripada sini jalan kaki ke sana dalam 2 minit macam tu je lah. Tak ada lah jauh mana pun. Tu nampak. Depan tu sampai dah pantai. Okay, depan RPP ni sebenarnya ada juga tempat yang fire show tu. Kalau korang tengok ada orang main fire show kat Pulau Pangkor tu, sebenarnya dekat dengan Pasir Bogak je. Depan ni je. Tapi dia ada weekend dengan waktu school holiday. So semalam tak ada lah, semalam dah bukan weekend dah. Semalam dah kira hari Isnin. Malam Isnin. Hari Jumaat malam Sabtu dengan Sabtu malam Ahad lah. Ya, betul. Dengan cuci sekolah. Ya betul. Dia start pukul 9 malam tu dia tulis. So ni pantai Pasir Bogak. Kalau kau datang awal ni macam ni, clear, tak ada orang. Sepanjang-panjang pantai tu tak ada orang. Kita orang je. Lepas tu cuaca pun still tak adalah panas sangat. Dia okey lah pagi-pagi kan. Sedap lah. Lepas tu pantai dia, pasir dia jenis berbatu. So kita orang nak mandi pantai dulu. Lepas tu sekejap lagi sama tengok aktiviti apa yang boleh buat lagi. Okay, bye. Okay, geng. Bahkan hari ni hari Isnin, banyak kedai-kedai makan, kedai-kedai apa-apa lah yang berkenaan dengan Pangkor ni. Banyak cuti. Sebab biasa lah, dia kalau perniagaan ni kan, dia akan cuti hari Isnin. Sebab hari Ahad dia akan follow. So hari Isnin dia akan cuti lah. So kita orang pusing-pusing dekat area sebelah masjid apa ni? Masjid apa tu? Teluk Raja Bayam. Dekat area sini lah. Dekat Bayam kot. Dekat nak pergi ke JT. Dekat JT tu ada masjid. Lepas tu belakang ni dia patut ada kedai. Macam-macam kedai. Tapi kedai ni je buka. Letaknya ikan lah. Andainya. Apa ni nak nasi? Saya buat sayur lemak tu dah. Memang sedap. Memang sedap. Nah. Nah lah. Ya Allah. Nah. Okay, geng. So lepas makan tadi, makan nasi campur tadi kan. So kita akan sampai dekat Batu Bersurat. Walaupun aku tak tahu apa Batu Bersurat ni. Kita baca. Alah, aku baca panas-panas terik. Sebenarnya benda ni aku sebelum-sebelum ni bila aku datang Pangkor, aku dah 2-3 kali sini. Tapi saja bawa Amanina. Ya, Amanina ada gambar dengan Batu Bersurat. Wah, Amanina. Mana Amanina tahu? Amanina dekat Batu Bersurat. Bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye. Oh, muka dah hilang. Mandi laut dari tadi, dari hari tu. Tak tahu dah petang dah pukul 5 sekarang. So sekarang kita dekat ni Surya Cafe by the pool. Sebab aku search satu-satunya kedai kopi yang guna mesin dekat Pangkor ni. Tapi aku tak tahu kalau ada kedai lain kan. Ni aku search lah. So jom. So kita orang dah order. Aku ais latte. Tapi kat sini dia panggil signature coffee. Nama dia signature coffee. Signature latte. Ni signature latte. Signature latte. Lepas tu wife aku dark chocolate.
Dia ada drizzle coklat. Jadi pedas. So aku nak try kopi dia. Panas. So kita harus minum kopi. Bismillah. Okay. So aku nak try wife aku ni sikit. Okay. Okay, so nasi lemak aku dah sampai. Aku punya nasi lemak ayam goreng. Ayam goreng aku lupa minta part. Aku rasa boleh je, tapi aku dapat yang dia panas lagi ni. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam sedap lah. Serius sedap. Dia crispy. Lepas tu dia ada spice. Dia macam spicy sikit lah. Lemak ni dia ada ikan bilis, timun, telur, ayam. Dan confirm lah sambal. Sambal Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia panas. Aku rasa semua benda dia baru buat. Goreng apa? Goreng ayam, telur. Boleh? Ni. Ni wife aku punya chicken chop. Dia dah potong kan. Lepas tu dia ada fries, ada coleslaw dan sos. Ni sos apa? Mushroom and black pepper. Bismillah. Ni black pepper. Oh, dia punya tepung chicken chop dia sama dengan aku punya. Boleh lah untuk korang lepak-lepak, makan-makan, chill-chill tepi pool. Lepas tu korang nak pergi tepi pantai pun dah dekat. Oh, panas. Oh, kopi dah aku dah cerita Aku dah cerita kan tadi. Kopi dia macam dark roast. Bean aku tak tanya dia pakai bean apa. Cuma dia punya susu tu kurang creamy. Aku tak pasti dia pakai susu apa. Overall untuk harga, rasa, ambience tempat ni, aku boleh bagi total dalam 10 star tu boleh bagi berapa ya? 7 6 per 10. So aku nak sama makan. Jumpa sekejap lagi. Bye. Hai, Clipping. Yeay, pandainya. Where is your nose? Where's your nose? Oh, Pandai terus korek hidung Where's your mouth? mouth. Where's your mouth? Korek hidung. Dah lah korek hidung, lepas tu pergi masuk dalam mulut. Okay. Yes. I see you. Korek hidung lagi. So malam ni kita tak balik, kita tak balik hotel lagi. Tak, bukan hotel, kita tak balik kita punya bilik lagi. So malam ni kita orang pergi makan dekat TS Seafood. Dia on the way nak ke, dia depan balai polis. Depan balai polis Pangku. Kalau nampak belakang tu, apa yang kita order? Kita order tom yum seafood. Oh, nampak kucing. Baby kailan. Dan telur dadar. Ada banyak. Bau yang ni nampak macam pekat Bau dia menyelerakan, bau masam-masam. Masam tom yum. Amin. Dan mana Nan? Dia ada pekat. Pedas ke? Dia tak ada, dia kurang rasa pedas. Dia ada rasa masam dia, dan dia ada rasa masin. Sebenarnya dia masam-masin. Dan pedas dia kurang. Dalam minum, sebenarnya kan dia rasa terus menusuk kan. Ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluarkan je tak nak. Baby kailan. Okay guys, breakfast hari ketiga kita
kita makan dekat warung Mak Yam Pangku. Tempat ni memang pot orang local breakfast, tapi turis pun ada jugalah makan sini, tapi tak ramai lah. Yang famous dekat sini pelbagai jenis laksa. Contohnya laksa pangko, laksa kuah lemak dan laksa biasa. Aku ambil 2 jenis, laksa pangko dan laksa kuah lemak. Bagi aku memang sedap gila. Rasa dia autentik, betul-betul taste pangko. Memang puas hati lah kalau makan pagi dekat sini. Aku buat voice over ni sebab masa dekat sini aku lupa on mic. Jadi masa video tu suara aku macam cakap sorang-sorang. Jadi aku cover balik lah dengan voice over ni. So kalau korang ada dekat Pangko, jangan lupa breakfast dekat sini. Memang kena try. Trust me, korang tak akan menyesal. Okay geng, so sebelum balik kita pergi cari coklat. Coklat untuk wife. Dia memang suka makan coklat. Nak cari barrel. Abang Nina. Nampak laut? Oh. Nampak di mana nak nampak? Dia nampak kapal. Okay geng, so kita orang dah settle. Banyaklah video kali ni, dia banyak yang terpotong-potong satu hal. Betul ada tempat yang kita orang makan tu lupa rekod audio. Tapi tak apa. So asalkan korang faham, yang penting review RPP tu. Review RPP tu yang paling penting. Sama Nina? Yeah. Awak nak bagi sepatah 2 kata ke? Bye-bye. Cakap bye-bye. Bye-bye, see you next time. See you next Okay, time. so kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan like, Komen, share. subscribe. So sampai jumpa lagi di Wolves TV. Assalamualaikum. Aminah. Mana? Bye. Bye-bye. Ama nini melompat, bunyi ketawa jadi beat. Family kecil gila, hehehe. So kalau RPP sampah, kau kena buang sendiri. Lepas tu kena pastikan rumah bersih sebelum kau keluar. Tu wife aku tengah sapu-sapu. So tempat nak buang sampah di PP ni dekat sebelah guard house. So jom lah, kena naik motor sikit. Let's go.